pilih dan sekarang ni kami ni dipimpin oleh seorang Asperger. Sebab tu kami tak boleh berlayar selagi kapal Grita tak lalu. Kerana dia yang menaungi projek ni dengan naik kapal pertama yang ke-35. Bila dia buat Madeline yang ke-35 tu, dunia dah lama dah tak buat flotilla. Sepanjang perang Gaza ni tak ada flotilla berlaku. Dia buat pada bulan Jun 2025. Dia ditangkap. Balik. Lepas tu kawan dia pula menyusul. Dia orang buat yang ke-36, nama dia Handalah. Handalah ni pada apa tahu? Strategi dia, Grita pergi untuk dapat gambaran bagaimana nak tebus. Okey, Handalah ni pula media. Pergi pula macam mana kita nak buat coverage untuk menaikkan semangat orang menyokong Palestin. Jadi bila Handalah balik, dia bergabung dengan Madeline. Mari, inilah cara dia. Jadi Grita kata untuk kontennya begini. Yang kapal Madeline balik untuk konten perjuangannya begini. Yang kapal Handalah balik untuk konten maklumatnya supaya dunia bangkit menyokong Palestin begini. Berarti eksplorasi Madeline gagal dari segi menghampaikan bekalan perubatan. Tapi mereka dapat pengajaran untuk buka sikit mata dunia yang baru sedang tidur lepas 600 hari perang waktu tu. Datang pula kapal Handaline, dalam tu ada Al Jazeera punya wakil, ada Middle East Eye punya wakil dan ada 2-3 wartawan yang lain. Mereka datang reki pula kesan berita. Kita laporkan ni, berapa orang share, berapa orang tengok. Kemudian kalau kita kena tangkap, berapa banyak awareness dunia. Mereka buat kajian data dan mereka buat kajian algoritma manual. Mereka buat kajian tentang bagaimana nak membesarkan benda ni. Bila balik, barulah mereka atur. Bila atur tu dah yang dengan saya masuk sekali.